Di sebalik timbunan, helaian kehijauan, wujudnya Tombiro, sebuah misteri ngeri yang menghantui setiap celahan sepi. Persoalannya, siapakah Tombiro? Apakah tujuan dan perlakuan anehnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ayuh bersama saya, Ariana Hasyah binti Mas Niza, merungkai identiti sebenar Tombiro. Tombiro, kelibat penjaga hutan yang akan memusnahkan hidup mereka yang membuat kekacauan di rimba. Berlatar belakangkan kawasan hutan balak di Keningau, Sabah. Tombiro, penunggu rimba, merupakan karya Ramli Awang Mursyid yang diterbitkan pada tahun 1998. Kisah bermula, Wan Suraya, wartawan daripada Kuala Lumpur dihantar ke Sabah untuk membuat liputan semasa. Namun, ada satu insiden yang menariknya lemas dalam timbunan konflik dan persoalan. Nyawa melayang satu demi satu. Namun, kaedahnya mirip dengan pembunuhan bersiri yang berlaku di Kuala Lumpur. Wan Suraya sedar, inilah permainan fana dunia. Justru, dia dan Amiruddin tekad untuk bekerjasama dengan Tombiro untuk menyiasat kes-kes jenayah yang berlaku di dalam hutan. Pengembaraan Tombiro yang bahaya dan mencabar membawa kita mengenal erti persaudaraan, kekeluargaan dan cinta. Tema utama novel Tombiro adalah perhubungan manusia dan alam sekitar apabila alam sekitar diceroboh. Manusia sanggup melakukan apa-apa demi harta dunia yang sementara. Pembalakan haram, sindiket dada antarabangsa, penculikan dan penyelundupan dana. Manusia sanggup melakukan semua itu demi harta dunia yang hanya sementara. Antara persoalan dalam novel ini ialah hubungan kekeluargaan keluarga Berham yang erat dan kukuh. Tatkala tragedi menimpa, mereka bersandarkan antara satu sama lain. Amiruddin dan Baizura bekerjasama untuk mengharmonikan institusi kekeluargaan mereka. Di samping itu, mengukuhkan kestabilan syarikat perniagaan keluarga. Kesepaduan inilah yang membentuk masyarakat berilmu dan berakhlak mulia. Antara elemen yang signifikan dalam novel ini ialah apabila Wan Suraya membongkarkan semua kegiatan yang jahat dan durjana. Semangat kewartawanannya mencetuskan rasa kekuatan, kecekalan serta kegigihan demi jawapan yang ditunggu-tunggu selama ini. Saya amat kagum dengan wartawan daripada Kuala Lumpur ini. Walaupun diancam bahaya, dia tetap pada pendiriannya, iaitu menegakkan keadilan.
Gaya penulisan Ramli Awang Mursyid berjaya membuat pembaca berasa suspens dan berdebar-debar. Setiap helaian buku diselak seolah-olah menerokai dunia baharu. Setiap bait tulisannya tragedi yang pilu membuatkan kita seperti di dalam kedudukan itu sendiri. Tombiro, Penunggu Rimba, difokuskan pada konflik antara manusia dan alam. Tombiro digambarkan sebagai penunggu rimba yang mencuba untuk mempertahankan hutan apabila manusia mula mencemari alam. Melalui Tombiro, Penunggu Rimba, kita diajak untuk memelihara alam sekitar. Flora dan fauna merupakan aset yang tidak mampu dijual beli. Saya juga berimpikan untuk menjadi sosok Tombiro apabila sudah besar nanti. Pahlawan tidak didendang. Tangannya yang kuat, pedang-pedang tinggalan nenek moyangnya, melawan tangan-tangan nurjana yang ingin menghancurkan alam. Sekian, terima kasih.